Persona Executive color jet grey. Okey, di hadapan saya ini adalah sebuah kereta Persona Executive warna jet grey. Okey, kita akan tengok apakah perbezaan antara Persona Exec dan Persona Premium. Okey, untuk Persona variant Executive ni adalah middle spec. Okey, variant pertengahan. Dia ada lagi satu upper spec, higher spec daripada ni, iaitu Persona Premium. Okey, untuk bahagian hadapan, apa yang kita boleh nampak dekat sini, Persona Exec ni menggunakan lampu halogen. Okey, berbeza dengan Persona Premium yang menggunakan lampu LED. Okey, Persona Exec dia menggunakan lampu halogen dan dia ada day running light dengan front corner sensor. Okey, maknanya apa yang sama Persona Exec dan Premium. Exec dan Premium ada day running light dengan front corner sensor, tapi perbezaan dekat dia punya headlamp. Headlamp Executive menggunakan halogen, bukan LED. Okey, untuk bahagian grill hadapan sama. Okey, side mirror pun sama, menggunakan side mirror auto flip. Okey, Persona Exec pun ada auto flip side mirror dengan signal di side mirror dia. Okey, kita ke bahagian sport rim pula. Persona Exec menggunakan sport rim yang sama dengan Persona Premium, cuma beza dia single tone color. Untuk Persona Premium menggunakan two tone color. Okey, dia color chrome dan color hitam di bahagian dalaman dia. Okey, untuk Exec warna silver saja. Menggunakan tayar bersaiz 185 55 16. Ini adalah bahagian sisi Persona Executive. Kita ke bahagian belakang pula. Okey, ini adalah pandangan belakang untuk Persona Executive. Okey, perbezaan dengan Persona Premium adalah di bahagian ducktail spoiler. Okey, untuk Persona Exec, ducktail spoiler color sama dengan body. Okey, dan dia punya shark fin antenna. Okey, shark fin antenna pun sama color dengan body. Okey, yang ni color jet grey, so kita tak berapa nampak lah. Untuk Persona Premium, dua benda ni, ducktail spoiler dan shark fin antenna dia warna hitam. Okey, dia berbeza dengan color body. Untuk Persona Premium, ducktail spoiler dan shark fin antenna berwarna hitam. Itu saja beza dia. Okey, di bahagian belakang yang lain-lain sama. Okey, Persona Exec tetap ada reverse camera. Okey, boleh buka boot daripada belakang, sama macam Persona Premium. Okey, ini adalah bahagian boot space. Okey, untuk boot space, Persona punya boot space adalah antara yang paling luas sekali. Okey, bersaiz 510 liter. Okey, kalau kita comparekan dengan S70 boot space dia bersaiz 500 liter. Saga punya boot space bersaiz 420, dan Persona paling tinggi paling luas 510 liter. Di bawah ni ada spare tire yang bersaiz sedikit kecil. Okey, 115 70 16. Dia punya saiz spare tire. Ada jack dengan safety triangle. Kita ke bahagian dalam pula. Okay, ini adalah panel pintu untuk Persona Executive. Okey, ada auto roll down mirror untuk pemandu. Okey, dan dia ada button untuk flip side mirror. Juga boleh auto flip. Bila kita lock, dia akan auto flip. Okey, ni bahagian seat pemandu. Okey, perbezaan dengan Proton Saga Premium, model Exec ni seat dia two tone color, tapi dia fabric. Untuk Persona Premium menggunakan leather seat yang berwarna coklat. Okey,
Tapi Saga Exact ni dia punya seat adalah seat fabric, bentuk seat yang sama, semi bucket, tapi dia fabric dan two tone color. Okey, di bahagian tepi dan headrest dia berwarna hitam, dan di bahagian tengah dia berwarna kelabu gelap. Okey, dark grey dengan corak. Seat yang boleh ditinggikan. Okey, kalau nak tinggikan kita kena pump, naikkan. Okey, dia ada lever untuk naikkan. Okey, lepas tu menggunakan push start button, sama seperti Saga Premium. Steering size yang sama. Okey, cuma Saga Premium dia ada balutan leather. Untuk Saga Exact punya steering ni dia tak ada balutan leather. Okey, menggunakan gear knob yang sama. Okey, finishing silver dekat gear knob. Okey, dekat bahagian steering ni, satu perbezaan antara Saga Exact dan Premium. Okey, untuk Saga Premium dekat sini dia ada voice command untuk kita menggunakan fungsi iProton. Okey, tapi untuk Saga Exact tak ada lambang voice command, lambang yang orang bercakap tu. Okey, di bahagian center console sama, ada 3 USB, ada 3 USB port. Okey, menggunakan radio yang sama. Di bahagian tengah ni ada 3 button yang sama. Okey, ada button untuk eco, traction control ataupun stability control. Okey, yang ni button untuk front corner sensor. Okey, satu benda yang kita kena ingat bila kita bawa Persona ni, start engine dia kita kena tekan button eco untuk penjimatan minyak. Okey, dia ada eco indicator, tapi eco yang ni untuk menjimatkan minyak. Okey, kalau kita start dia memang kita kena tekan on, dia bukan auto on dia punya eco. Okey, ni bahagian seat penumpang. Ni bahagian seat penumpang belakang. Kita ke bahagian belakang pula. Okey, ini adalah door panel untuk pintu belakang. Okey, untuk seat penumpang belakang pun sama seperti hadapan. Dia berwarna hitam dan dark grey di bahagian tengah. Okey, untuk Persona Exact, okey, dia tak ada headrest yang kita boleh naikkan. Okey, headrest dia bersambung dengan seat. Okey, sorry, untuk dua-dua model, dua-dua variant Persona Exact dan Premium, headrest dia sama seperti ni. Dia tidak ada tempat untuk adjust, untuk naikkan headrest. Headrest dia bersambung dengan kerusi untuk penumpang belakang. Jadi dia bukan seperti Saga yang mana kita boleh naikkan dia punya headrest. Okey, untuk Persona headrest dia bersambung, tapi dia punya seat ada kiri dan kanan tempat buka. Dia bukan bench type yang bila kita turunkan the whole seat turun. Okey, yang ni kita boleh separate. Kita boleh buka sebelah. Okey, yang ni untuk seat Persona lah. Boleh untuk memudahkan kita mengambil barang daripada belakang. Okey, Isofix ada top tether, dengan bawah pun ada lagi satu Isofix. Okey, jadi memudahkan untuk child seat. Kalau kita beli child seat, kita boleh beli yang ada top tether dengan yang bawah punya tempat sangkut child seat. Ini adalah pandangan daripada tempat duduk penumpang belakang. Okey, untuk Persona ni dia dah siap-siap sekali ada dengan armrest. Okey, dekat armrest punya konsol ni ada sekali dengan 2 USB port. Okey, tapi dia dua-dua USB type. Dia tak ada type C. Okey, jadi untuk customer
Yang beli Persona tak perlu risau, tak perlu cari aftermarket punya handrest. Okey, dekat sini dah ada. Okey, dekat dalam ni ada satu soket 120 watt. Okey, yang ini boleh untuk kita sambungkan dengan dashcam punya adapter. Okey, dekat bahagian sebelah pemandu ni, kat sini ada satu tempat sangkut barang. Okey, inilah dia shopping hook. Okey, shopping hook untuk pemandu, untuk penumpang sebelah pemandu. Okey, ni untuk sangkut air kat tepi. Milo ais kat tepi boleh sangkut sini. Okey, untuk bahagian safety pula, Proton Persona Executive dia ada 4 airbag. Satu dekat bahagian steering ada lagi satu, dan dekat bahagian tepi seat, okey, kat sini ada lagi satu. Dekat tepi seat sini pun ada lagi satu. Dia ada 4 airbag. Berbeza dengan Saga Premium. Saga Premium mempunyai 6 airbag. Okey, beza dia dekat pillar A dan pillar B tak ada airbag. Okey, pillar A dan pillar B tak ada airbag. Jadi sekiranya anda inginkan kereta Persona yang ada 6 airbag, anda mesti ambil variant premium. Sebab executive punya variant ada 4 airbag saja. Okey, kita di pandangan sisi untuk Persona Exec. Color jet grey ni adalah color yang paling ramai customer ambil selain daripada color silver dan color putih. Okey, sekiranya berminat, perlukan penerangan lanjut, brochure ataupun price list, anda boleh berhubung dengan saya. Okey, saya Hasbul Osman, sales advisor yang sah bagi Proton MBL Pro Auto Sdn Bhd. Okey, kita jumpa di video yang seterusnya.